Ini adalah sebuah motosikal nasional Malaysia, Afaz Kencana 115. Okey, daripada bahagian hadapan kita boleh tengok dia menggunakan lampu LED. Bila kita hidupkan kunci, dia ada DRL dekat atas dan juga DRL kat bawah. Signal dia yang tepi sini, oh cantik lah. Nampak eksklusif, dia ada frame. Dengan corak karbon sikit tu, nampak tak? Dia ada frame dengan corak karbon sikit. Okey, ini logo dia Afaz. Logo Afaz ni kombinasi wow dan juga huruf E lah. Menunjukkan ini adalah motor nasional. Okay, lampu dia pun boleh tengok tu, ada tulisan Afaz, nama brand motor ni. Suspension depan dia menggunakan telescopic fork, menggunakan sistem brake Cakra, saiz tayar 17 inci. Okay, kita tengok enjin dia pula. Daripada depan ni nampak tu, ada chop Suzuki. Dia menggunakan enjin Suzuki. Sini pun nampak enjin Suzuki. Capacity engine 113cc, 9 horsepower dan 9 Nm of torque lah. 4 speed saja. Ini motor 4 speed saja. Ada electric starter dan juga ada kick starter. Okay, di bahagian atas meter dia pula kita tengok, meter pun menggunakan meter Suzuki. Nampak tu? Analog, minyak, temperature, lampu tinggi, signal, gear indicator. Bahagian kiri dia lampu besar, lampu kecil, signal dan juga horn. Bahagian kanan dia electric starter. Okay, bawah sini lah. Kunci dia masih menggunakan kunci biasa, pattern lama punya. Dia lock dekat sini. Dia pakai lock macam itulah untuk kunci dia. Nampak tak? Afaz Kencana 115. Okay, Energy Efficiency Vehicle. Ada tulis sekali EEV kat situ. Okay, suspension belakang dia menggunakan dual shock absorber daripada KYB. Sistem brake drum sahaja, saiz tayar 17 inci. Tengok tayar dia punya rim ni original daripada Afaz tau, nampak tak? Siap ada nama brand dia lagi, Afaz. Nampak eksklusif lah. Nampaklah yang Afaz ni memang bersungguh-sungguh nak create brand ni Okey, lampu belakang dia menggunakan lampu LED, signal capang. Signal capang ni tak selaku memang requirement dia lah. Dekat Malaysia memang requirement dia, kalau tak silap kena pakai signal capang. Okey, lampu dia LED bentuk huruf A. Afaz, A for Afaz. Alright, nampak ni. Okey, bahagian kiri belakang, okay, dual shock absorber KYB, ada cover rantai. Macam X5 lah lebih kurang. Ada cover rantai ni dia bagus. Sebab apa, bila korang letak minyak rantai, korang punya rim ni takkan kotor. Dia cantik lah. Terlindung, rim korang terlindung daripada minyak-minyak tu. Okay, daripada tepi sini, cover sprocket depan dia ada corak-corak karbon sikit. Okay, engine Suzuki. Cover set banyak pakai skru lah. Tapi aku tak tahulah kalau sini ada clip. Aku rasa sini pun clip ni. Memang pattern baru sedang semua pakai clip Alright, seat dia. Seat dia bagi aku tak terlalu keras, standard saja.